5 tahun saya pakai earphone ni, tapi still lagi dia berfungsi dengan sangat-sangat baik. Audio quality dia sangat-sangat sedap kat sini dengan harga sekitar RM25 saja. Cuma eartips ni saya dah tukar lah. Eartips dia barai dekat sini kan. Ini pun dah nak naik barai dah ni. Tapi 5 tahun saya rasa memang berbaloi lah beli. Cuma je sekarang orang dah tak berapa pakai jenis headphone jack ni kan. Saya pun macam terfikir untuk upgrade. Jadi saya pun upgrade dan saya pilih ini, KZ Gale. Okey, sebut betul-betul KZ Gale. Yang menarik tentang KZ Gale ni, okey, dia punya wire dia lebih tersusun, lebih kemas kat sini. Okey, nampak? Yang ini dia berbelit-belit dulu ni. Memang design dia berbelit. Jangan tanya saya kenapa. Kemudian yang ini dia ada mic. Yang mana kalau nak beli yang tak ada mic, dia bawah 50 kat sini. Tapi yang ada mic ni 50 lebih. Macam tu lah dia punya harga kan. Kemudian dekat sini, inilah dia USB Type-C. Tapi kenapa saya pilih KZ Gale yang jenis IEM ni? IEM ni jenis in-ear monitor. Kena masuk sikit dalam telinga anda. Tapi dia punya kualiti sedap dia memang padu. Tambah pula yang jenis USB Type-C ni, dia ada sound card tau kat sini. Kalau anda suka layan muzik, anda guna je balance mode. Kemudian kita ada bass boost, tapi bass boost dia tak adalah bass yang meletup-letup, just nice je kat sini. Kemudian kita ada dua jenis mode untuk gaming. Satu yang lebih fokus pada gunfire, footstep dan sebagainya. Satu lagi lebih kepada fokus environment. Kalau main Genshin Impact, okey lah. So, jenis in-ear ni kebanyakan guna oleh profesional saja. Tapi kalau anda nak guna, saya rasa saya recommend saja kan. Dia punya harga dalam 50, saya rasa dah okey lah. Tak pernah cuba, anda mesti kena cuba sekali seumur hidup. Mesti.